Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng-geng MS semua, untuk kali ni, video kali ni seronok sebab kita nak share experience kita di MAM Bike Track Day yang diuruskan oleh Brab Motorsport. Dan paling seronok adalah bab riding experience. Apa seronoknya untuk video kali ni, Brab riding experience, kita terpilih, saipan kita, sebab saya dan kawan-kawan turun sebagai tim untuk sertai program ni, Brab riding experience. Apa ni Brab riding experience? Seronok, pengalaman mahal. Saya nak suruh cameraman buat cinematic untuk event dulu. Cameraman, 1, 2, 3, cinematic. Wabarakatuh. Jadi kita terpilih masuk riding experience untuk MAM Track Day by Brab. Jom follow. So kita ada riding experience di mana terpilih untuk dapat coaching daripada plumber profesional. Experience ni mahal tapi terpilih untuk dapatkan pengalaman pertama. Kalau nampak dekat situ, kita ada Abang Helmi Azman, Afif Amran dengan Fazli Syam. Saya terpilih bawa Bro Afif Amran, di mana World MSPK.
track day kali ni berbeza. Kita dapat slot berguru dengan pelumba profesional. Kau boleh tengok tadi, kita ada MSBK Racer, kita ada Asian Road Racing, ARRC, kita ada Legend. Kau boleh tengok kat video tadi. Track dia paling mantap. Lepas ni saya nak minta tunjuk ajar untuk menyiku pula macam mana. Untuk kali ni saya dapat line yang betul, saya dapat teguran yang direct terus untuk kesalahan saya, dan paling penting dapat improve banyak. Selalu kita pergi track day kawan-kawan, yang ni dapat direct dengan racer. Track day, Brab riding experience padu. Wajib buat banyak kali, wajib buat untuk geng-geng track day daily atau track day yang selalu track day, nak dapat posisi yang betul-betul 100% sama macam racing. Okay, jadi jom kita jumpa di MSH. Jom. Untuk kali ini kita join pada 21 Disember 2025 adalah MAM Bike Track Day, tapi diuruskan oleh Brab Motorsport. Mana Brab Motorsport dia buat satu lagi slot Brab Riding Experience, di mana beberapa rider-rider dipilih untuk ikut serta pengalaman terbaru yang dibuat oleh Brab Motorsport, dapat coaching one to one dengan professional driver. Macam mana tu? Di mana Brab panggil rider-rider yang dah ada nama, yang dah sangat-sangat berpengalaman dalam dunia road racing ni, untuk bagi terus direct secara ilmu, secara betul, secara 100% yang sebenar kepada rider-rider yang selalu pergi track day ni. Jadi apa kelebihan dia? Kaki-kaki track day ni boleh improve riding, boleh improve mana yang betul, mana yang salah, dan yang malu-malu nak tanya hari ni dia dapat direct terus. Macam saya sendiri banyak sangat kelemahan tapi tak tahu bahagian mana. Ini kali Brab Riding Experience bagi kita pengalaman yang sangat baru. Pengalaman ni sebenarnya mahal, harga dia mahal sebab rider pengalaman sendiri turun ke track, duduk bertemu lutut dengan rider-rider track day. Saya fokus kepada coach of the day bawah 400cc. Kita ada Helmi Azman, di mana Helmi Azman ni adalah champion Underbone 150 ARRC 2018. Umur dia muda lagi, saya dah expose tapi dah ada profil bagus. Champion CP150 Malaysian Cup Prix 2020 dan menjadi pelumba Moto2 dekat Malaysian GP 2025. Nampak macam senang, bila cakap nampak senang, tapi dia punya profil hebat-hebat. Untuk coach kedua, coaches of the day, untuk bawah 400cc kita ada Afif Amran, di mana Afif Amran merupakan champion keseluruhan MSBK 250 2025. Baru lagi ni dapat ilmu terus dengan rider-rider track day dan merupakan podium rider untuk UB 150 ARRC. Memang kita dapat direct terus dengan professional racer. Last kali kita ada legenda kita. Setakat ni siapa yang tak kenal nama ni tak cukup main motor. Minta maaf. Nama Abang Fazli Syam merupakan antara coach-coach di bawah 400cc, di mana beliau merupakan legenda Capri. Pelibatan beliau daripada tahun 2009 hingga 2023. Banyak, panjang. Dan nak saya list dia punya trofi terlalu banyak. Kita panggil beliau King of Malaysian Capri. Dia ni memang tapau 125cc dengan 150cc. Untuk slot kali ni saya sendiri dapat bersama MSBK 250 champion 2025 bersama Bro Afif Amran. Jadi mahalnya pengalaman ni, saya sendiri dapat direct one to one berlaga lutut dengan Bro Afif Amran, di mana dia share banyak. Dia bagi racing line dia, lepas tu dia lepaskan kita untuk duduk depan pula. Dia bagi tahu wide sangat, gear last minute tukar, kita tahu. Jadi selama ni ingat betul, kita ingat kawan-kawan pun betul juga, tapi yang ni direct, dia dah bagi sebiji seketul pengalaman dia untuk betulkan kita yang tengah main track day ni. Jadi pengalaman tu mahal. Selama ni main ingat dah betul lah, ingat dah hebat lah. Jadi dan untuk pengalaman ni terima kasih untuk Brab Motorsport. Mana lagi nak datang event yang rider pro sendiri sibuk dengan jadual, kena turun track day, nak kena tunjuk ajar korang pula. Inilah dia. Inilah Brab Riding Experience. Pengalaman mahal, one to one. Mana lagi nak jumpa professional rider, tunjuk racing line dekat whiteboard, section ni, section tu. Di mana kita pun tak acknowledge benda-benda ni, kita tak experience, tapi adanya aktiviti-aktiviti macam ni, kita dapat rasa sikit. Dapat rasa nervous dia sikit. Kalau ada rezeki bawah 400cc, kita dah try. Ada rezeki 600cc, macam mana rider-rider dia pula. Thank you Brab Motorsport untuk adakan aktiviti-aktiviti seperti ni. Dan jangan lupa buat lagi, okey? Jom.